kenapa Nabi tidak disusukan di tengah-tengah kota Mekah? Nabi dilahirkan di kota Mekah, kan? Tetapi kenapa Nabi dibawa keluar daripada kota Mekah dan disusukan di pedalaman padang pasir? Kenapa? Okay. Ada beberapa hikmah. Dan di sini, dalam bab ini, ada 7 hikmah. Ada 7 hikmah kenapa Nabi disusukan di padang pasir, bukan di kota Mekah. Okey. Antara adat kaum Quraisy adalah menghantar bayi mereka kepada para ibu susuan kaum Badui yang tinggal di pedalaman padang pasir untuk disusukan. Okey, maknanya ini memang adat kaum Quraisy. Tiada khilaf bahawa Rasulullah SAW telah disusukan oleh Halimatus Sa'diyah di kawasan padang pasir milik Bani Sa'ad, dan kisah tersebut adalah sahih dan terkenal. Jom kita tengok 7 hikmah tu. Antara hikmah dan rahsia di sebalik tindakan ibu-ibu Quraisy ini menghantar anak-anak mereka ke pedalaman padang pasir untuk disusukan adalah seperti berikut. Okey, pertama, agar bayi tersebut membesar dalam kalangan orang Arab Badui yang menjadi fasih dalam pertuturan. Ini kerana Mekah merupakan pusat bandar terbuka untuk orang ramai datang menunaikan haji, umrah dan berdagang. Pelbagai bangsa datang ke sini dan penduduknya juga sering bermusafir ke wilayah bukan Arab. Interaksi ini boleh menyebabkan perkataan asing masuk ke dalam bahasa mereka dan boleh mempengaruhi anak-anak kecil melalui asuhan dan juga pendengaran. Okey, ini hikmah pertama. Supaya tidak berlaku contamination pada pertuturan dan bahasa pada Nabi Muhammad SAW. Maknanya bila Nabi duduk dekat perkampungan Bani Sa'ad ini, di kalangan orang Arab Badui ini, Nabi dapat belajar, mendengar dan membesar dalam keadaan environment yang menggunakan bahasa yang asli, bahasa yang pure. Dia tidak tercemar dengan bahasa-bahasa daripada banyak pedagang-pedagang ataupun orang luar ataupun negeri yang bukan Arab ni yang ada di Mekah. Sebab kita kena tahu kota Mekah itu tempat berkumpulnya ramai orang daripada pelbagai wilayah, daripada pelbagai bangsa, daripada pelbagai daerah. Jadi itu purpose pertama, supaya bila Nabi ni boleh berkata, bertutur, berbahasa dengan bahasa yang asli, yang pure, jadi dia akan memudahkan nanti Nabi untuk menyampaikan wahyu, untuk Nabi ni menyampaikan maklumat yang mana setiap perkataan Nabi ini menjadi hikmah.